Mungkin ada orang dia terdengar hadis yang Nabi kata diciptakan perempuan itu daripada tulang rusuk. Dalam riwayat yang masyhur, diciptakan daripada bahagian daripada tubuh Nabi Adam. Tapi itu semua riwayat Israiliyat. Quran tidak menyebutkan secara terperinci macam mana Hawa tu, ataupun kita Melayu panggil Hawa ni, macam mana diciptakan, daripada mana asal. Yang kita mungkin pernah dengar kata diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Nabi sebut diciptakan perempuan itu dan ada kaitan dengan tulang rusuk. Tapi lafaz bagi hadis itu berbagai-bagai. Yang pasti bila mana kita tengok hadis itu, Nabi cuba sifatkan sifat orang perempuan itu seperti tulang rusuk. Bukan asal kejadian, tapi seperti tulang rusuk. Yang mana Nabi sebutlah hadis itu, sekiranya kamu tekan, kamu paksa, dia akan patah. Dan kalau kamu biarkan pun dia tetap bengkok. Maknanya hadis tu Nabi cerita sifat perempuan secara umum. Nabi tak cerita tentang asal penciptaan.